Macam mana kita nak beli insurans kereta di aplikasi Shopee? Mula sekali, buka Shopee dan pergi ke tab Me. Pada bahagian Financial Services, pilih insurans. Disebabkan kita nak beli insurans kereta, kita pilih Car. Pastikan kita masukkan referral code ini untuk dapatkan bonus. Pertama sekali, lengkapkan maklumat seperti nombor kenderaan, nombor IC, status perkahwinan dan nombor poskod. Dekat sini, Shopee akan senaraikan syarikat insurans dan takaful yang sesuai untuk kereta kita. Pilih syarikat dan perlindungan yang kita nak. Selepas dah pilih, kita boleh scroll ke bawah untuk renew RockTag dan tambah perlindungan lain seperti perlindungan daripada bencana alam. Selain Shopee, RockTag juga kita boleh renew di MyJPJ. Seterusnya, isikan maklumat diri. Akhir sekali, untuk bahagian pembayaran, kita boleh pilih pembayaran dengan SPay Later sehingga 12 bulan. Selepas buat pembayaran, kita boleh dapatkan dokumen insurans di email